So hai, Assalamualaikum, Waalaikumsalam guys. So hari ni kita berada dekat pusat penyembelihan lembu. Projek kita kali ni kat sini, projek kecil-kecil saja. Untuk persediaan ibadah korban. Ibadah korban tahun 2025. So mana yang ni tahun lepas dia ada 2 winch, 1 winch, 2 winch dengan 2 manual lah. Ni manual, yang tu manual. So tahun ni dia tambah lagi 2 manual, 2 manual dan 1 pakai elektrik lah. Apa yang kita buat kat sini, kipas ni tadi, kipas kecil ni tadi kat sana. Yang sana tu kita tukar kipas yang besar. Lepas tu kita tambah plug dekat sini je. Tambah lagi 1 plug, kita looping daripada sini. Untuk kipas kipas kecil ni. Lepas tu ni Fuji bin lah. Fuji bin 20 inci kipas. Kipas ni. Lepas tu kita ada yang ni. Ni sepatutnya winch yang ni. Dia punya winch ni dia untuk plug kat bawah. Untuk tarik bawah, bukan untuk gantung. Jadi ni wire pendek. Jadi ni kita wiring, kita sambungkan wire pakai tricor UMS. Sambungkan, kita tegak, bend. Kita bend lagi sampai ke kotak yang ni. So dia punya controller dekat sini lah. Controller dekat sini. Ni wire untuk power lah. Itulah. Yang terlepas pun kita pasang 2. Ni kita wiring tahun lepas ni kat sini. Semoga orang cakap apa, lancar dan dipermudahkan. Alright. Assalamualaikum, Waalaikumsalam guys. Tunggu video seterusnya. Jangan lupa tekan subscribe lah. Saya wiring baik Right. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kepada siapa yang memberi salam.